Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Sudahkah anda bersyukur hari ini? Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 272. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apa sahaja harta yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka manfaatnya kembali kepada diri kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan kerana mencari keredaan Allah. Ayat ini mengajar kita bahawa apabila kita memberi, sebenarnya kita bukan mengurangkan apa yang kita ada, tetapi sedang menanam bekalan untuk akhirat. Contohnya, sebagai seorang pelajar, kita boleh membantu rakan dengan berkongsi ilmu atau memberi nota kepada rakan yang kurang faham. Bagi kita mungkin kecil, tetapi bagi mereka yang menerima, ia mungkin sangat bermakna. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Syukur bukan sekadar mengucapkan Alhamdulillah. Syukur yang sebenar adalah apabila kita menggunakan nikmat Allah untuk melakukan perkara yang Allah redai. Hadirin, Allah beri Saidina Uthman harta yang banyak. Beliau tidak melihat harta tersebut sebagai milik semata-mata, tetapi sebagai nikmat yang perlu disyukuri. Maka tangannya menghulur untuk membeli dan mewakafkan telaga demi kebaikan umat. Itulah syukur yang hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadul ulya khairum minal yadi sufla." Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya berusaha menjadi orang yang memberi, bukan hanya menerima. Dan memberi bukan semestinya dengan harta. Kita boleh memberi dengan senyuman, kata-kata yang baik dan perhatian. Kadang-kadang, seseorang tidak memerlukan wang yang banyak. Mereka cuma mahu ada yang datang bertanya, "Apa khabar? Ada apa-apa yang kami boleh bantu?" Itulah nilai sebuah kepedulian. Hari ini kita memberi. Esok mungkin kita pula yang memerlukan pertolongan. Sebab itu, jangan pernah menghina orang yang berada di bawah. Yang mengangkat dan menjatuhkan seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah masih memberi kemampuan, hulurkanlah tangan. Hadirin yang dirahmati Allah, tangan menghulur kerana Allah, hati bersyukur atas nikmat Allah. Semoga setiap pemberian kita menjadi sedekah yang diterima. Setiap bantuan menjadi pahala yang sentiasa mengalir. Dan setiap senyuman menjadi sebab Allah menambah nikmat dalam kehidupan. InsyaAllah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.